Salam sejahtera semua. Nama saya Lo Chia Sin dan hari ini saya akan membuat satu pembentangan bagi subjek pengujian dan pengukuran lanjutan. Dan tajuk bagi saya adalah skala resilient. Instrumen ini telah diadaptasi daripada kajian Zuliana 2022 dan tajuknya adalah Pembinaan dan Kesan Modul Resilient Mindfulness terhadap Resilient Academic Murid B40. Pada mula-mulanya, The Resilience Skill telah dibina oleh Wagnall and Young pada tahun 1993. Dan seterusnya, terdapat seorang tokoh iaitu Marini pada tahun 2017 telah membuat alih bahasa kepada bahasa Melayu daripada instrumen asal iaitu bahasa Inggeris. Dan tujuan skala resilient ini adalah untuk mengenal pasti tahap resilient seseorang dalam menghadapi cabaran atau tekanan. Skala utama bagi instrumen ini adalah resilient dan terdapat 5 subskala iaitu 5 dimensi dalam instrumen ini iaitu kebergantungan diri, mempunyai makna, ketenangan fikiran dan perasaan, ketabahan dan falsafah persendirian. Instrumen ini juga mendapat kesahan dari 3 orang pakar dari Unit Bimbingan dan Kaunseling di IPG Kampus Ipoh iaitu Dr. Mariah binti Kamaruddin, Encik Nazri bin Saad dan Encik Muhammad Isha bin Ahmad Zahari. Selain itu, instrumen ini juga mendapat kebolehpercayaan yang tinggi iaitu mendapat nilai Alpha Cambridge 0.894. Ini telah disokong oleh seorang tokoh iaitu Muhammad Majid 2005 yang menyatakan bahawa nilai yang melebihi 0.7 mempunyai ketekalan dalaman konstruk yang tinggi. Seterusnya adalah pentadbiran. Masa yang dicadangkan adalah sekitar 10 hingga 20 minit. Tempatnya adalah bilik yang kondusif. Dan seterusnya ialah arahan. Pertama sekali, sila membaca setiap pernyataan yang diberikan. Kedua, sila baca pernyataan dan bulatkan nombor di sebelah kanan yang paling tepat menggambarkan perasaan anda. Ketiga, jika anda sangat-sangat tidak bersetuju, sila bulatkan 1, 2 atau 3. Jika neutral, bulatkan 4. Dan jika setuju hingga sangat-sangat bersetuju, bulatkan 5, 6 atau 7. Ia adalah bergantung kepada skala yang anda rasakan paling sesuai dengan diri anda. Sila berikan maklum balas kepada semua pernyataan dengan membulatkan satu nombor untuk satu pernyataan. Seterusnya adalah pengiraan skor. Bagi tahap resilient, sangat-sangat rendah adalah jumlah skor selama 25 hingga 100. Ini menunjukkan bahawa individu pada tahap ini, mereka mungkin mempunyai daya tahan yang sangat minimum sahaja. Mereka mungkin merasa sukar untuk menghadapi tekanan atau cabaran, sering merasa putus asa dan mudah terjejas secara emosi. Bagi tahap sangat rendah, jumlah skornya antara 101 dan 101 hingga 115. Individu pada tahap ini menunjukkan tahap resilient yang sangat rendah, tetapi masih ada sedikit keupayaan untuk mengatasi tekanan. Mereka mungkin mudah merasa tertekan dan memerlukan sokongan tambahan dalam kehidupan harian mereka.
Bagi tahap rendah, jumlah skornya adalah antara 116 hingga 130. Bagi tahap ini, mereka mungkin mempunyai tekanan kecil tetapi memerlukan sokongan tambahan untuk menangani cabaran yang lebih besar. Mereka digalakkan untuk melaksanakan latihan untuk membina keyakinan, menyertai kumpulan sokongan atau memperbaiki kemahiran penyelesaian. Bagi tahap resilien sederhana, jumlah skornya adalah antara 131 hingga 144. Individu pada tahap ini, mereka mempunyai daya tahan yang mencukupi untuk menangani cabaran harian dengan agak baik. Walau bagaimanapun, mereka mungkin memerlukan sedikit masa atau panduan untuk pulih daripada situasi tekanan tinggi atau berpanjangan. Bagi tahap resilien yang tinggi, jumlah skornya adalah antara 145 hingga 160. Individu mempunyai daya tahan yang kuat. Mereka mampu menghadapi tekanan dengan baik, cepat pulih daripada kegagalan dan memanfaatkan pengalaman untuk pertumbuhan peribadi. Bagi kategori yang terakhir iaitu tahap resilien sangat tinggi, jumlah skornya adalah antara 161 hingga 175. Bagi individu di tahap ini, mereka mempunyai tahap resilien yang luar biasa. Individu ini mereka cenderung tenang, yakin dan fleksibel walaupun dalam situasi yang paling mencabar. Jadi, individu ini dapat menggunakan kelebihan ini untuk memberi inspirasi kepada orang lain, contohnya menjadi mentor atau menyumbang kepada komuniti. Ini merupakan rujukan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.